Pernah sekali Nabi umur 9 tahun, Nabi keluar daripada Mekah 9 tahun. Abu Talib bawa pergi berdagang. Nabi lalu di sebuah gereja lama. Ada seorang padri, ulama padri nama Bahira. Dia tengok Nabi dipayungi oleh awan. Waktu tu umur 9. Bila rombongan yang ada Rasulullah dalam tu sampai, dia pun panggil masuk. Dia pun tanya, siapa ayah budak ni? Abu Talib kata, aku. Maka padri yang bernama Bahira ni kata, budak ni tak ada ayah. Macam mana dia tahu, tuan? Kerana ciri-ciri Rasul akhir zaman disebut secara terperinci di dalam kitab Taurat dan Injil, lebih terperinci daripada sifat dan ciri anak kita sendiri. Sebab tu bila padri ni, dia tahu sifat Nabi akhir zaman yang kalau berjalan, kadangkala Allah akan memayungkan Nabi dengan awan. Padri ni pi tengok kanak-kanak yang bernama Muhammad ni, dia pergi tengok di belakang ada khatamun nubuwah di belakang Nabi. Ada daging lebih yang dipanggil khatamun nubuwah. Padri tu tanya, siapa ayah budak ni? Abu Talib kata, saya. Padri tu kata, makana yang bagi lahu abun. Anak ni tak sepatutnya mempunyai ayah, kerana disebut dalam Taurat dan Injil Rasul akhir zaman itu yatim. Padri tu kata, bawa balik dia segera. Jangan sampai orang Yahudi tangkap dia. Nescaya mereka akan bunuh dia kalau mereka tahu dia Nabi. Yahudi, jahatnya Yahudi.